Okey, baru ni ada viral satu datuk ni, dia kata cara kita nak membuka pintu rezeki adalah dengan cara kita membaca surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka, dia kata. Buka. Dekat buka tu buka pintu rezeki. Baik, Datuk, saya nak pesan, okey. Al-Quran ini yang pertama dia ada disiplin dia. Kalau kita nak tafsir Al-Quran ataupun kita nak mengaitkan sesuatu kepada Al-Quran, maka dia ada disiplin dia. Dia tak boleh ikut suka kita. Oh, buka pintu rezeki. Tidak. Yang pertama kita boleh tengok dia punya terjemahan dia dalam bahasa Melayu. Terjemahan dalam bahasa Melayu ada sekarang ni. Yang mana yang telah di-endorse oleh pihak-pihak berautoriti. Apa maksud Rob buka? Rob buka ni Rob buka, Tuhan kamu. Kalau Rabbi, Tuhan saya. Ni bahasa Arab basic. Kat sekolah rendah pun memang saya ajar anak-anak murid saya kan. Jadi itu yang pertama dahulu. Kalau siapa yang nak belajar bahasa Arab secara one-to-one, saya memang ada sediakan kelas private. Jadi boleh tengok link dekat bio. Itu yang pertama. Jadi kita kena tengok terjemahan dia. Itu yang basic sekali lah. Boleh tengok terjemahan. Lepas tu, kalau kita nak tafsir Al-Quran, kita kena tafsir mengikut para ulama mufassirin ataupun para ahli tafsir. Kita tengok apa ulama-ulama tafsir kata tentang ayat itu. Kita tak boleh buka pintu rezeki. Tak dapat macam tu. Datuk. Jadi sesiapa yang nak belajar dengan lebih mendalam tentang Al-Quran ataupun nak belajar bahasa Arab yang basic, yang asas, ataupun mungkin ada yang ambil bahasa Arab dalam sekolah menengah dan sebagainya, anda boleh cek dekat bio. InsyaAllah saya ada buat kelas one-to-one private. Jadi anda boleh cek. Dan ini tujuan adalah untuk kita nak membuang kedunguan dan juga kebodohan kita dalam bahasa Arab dan Al-Quran. Jadi hati-hati dalam kita mentafsir. Kalaupun kita nak mentafsir ataupun kita nak tips membuka pintu rezeki, ini sebenarnya ada yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi SAW ada mengajarkan doa-doa untuk kita memohon, membuka pintu rezeki. Contohnya doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Ini salah satu doa untuk membuka pintu rezeki. Jadi siapa yang nak belajar, tak nak jadi bodoh dalam bahasa Arab dan Al-Quran, nak membuang kebodohan, kedunguan, kejahilan, jadi boleh usaha untuk cek di link bio, belajar bahasa Arab dengan saya dan juga